Siapa anda? My name is Halimah. Halimah. Halimah mak aku. Sorry, tak tahu. Sarima. Tak payahlah Sarimah. Inilah Faeka. Bukan, Faeka Sebenarnya. Oh, kau tidak menafikan Faeka macam ni. Inilah sebenarnya rupa Faeka. Mungkin Faeka bagi aku pernah tengok dah mu masa dekat air Laglo tu. Ya. Tapi aku rasa kenapa dekat air Laglo tu berat lagi Sebab itu baru bangun. Kelang kabut. Tiba-tiba. Oh, berat. Oh, sekat air Laglo tu berat. Berat macam mana? Berat. Berat. Berat ah. Apa tu? Takap Buruk. Aku yang berat aku yang berat tak itu mungkin baru tidur lah. Tapi untuk sekarang ni bagi aku tak ada tu sangat pun. Tidaklah terlampau ketara lah. Tak tahu lah bagi ni partner dia yang sekarang dulu. Partner sebelum ni relax dululah. Bagi Aiman, Fae lebih better macam ni. Tak payah pakai makeup. Cantik kan ni? Sebab apa? Sebelum ni pernah tengok muka Fae tak ada makeup waktu dia tak sihat. Pucat gila weh, macam orang mati. Tapi sekarang ni better sikit lah. Dia dah sihat, Fae dah sihat? set dah, alhamdulillah. Okay lah. Nice. Aku tengok. Kau jangan sampai aku membalas. Okay. Sakit tu. Mu ada depression kau. Tengok muka mu stres. Muka mu macam tak ada nur, tak ada cahaya. Orang biasa Mungkin sebab kau duduk di sini. Mungkin sebab kau duduk di sini. Okey, buat make up sekali nampak bercahaya ni nampak depression. Sebab apa stres kau? Pak dengan Aiman, nak pandang aku balik ah. Maksudnya gitu? Gitu. Masa kamu dulu comel? Comel. Main dengan hak ni nampak Kurang sikit? Gitu Sebab kamu malu. Mana dia tengok pipi dia tu. Tak, Clean, cantik, bercahaya. Mana my baby? Mana baby? Mana my baby? Tak kau comel lah Aiman ni. Okey, Mami. Mi. X kepada X. Kalau tahu macam ni aku tak berubah dulu, Pak. Kau seakan-akan ketika aku berjalan di waktu malam, bulan purnama datang, dan time tu aku akan nampak bunian sebiji macam kau. Okey? Tapi Pak muka kau bagi aku kalau bare face pun tak adalah sampai buruk ke apa, kan? Still boleh terima, still kalau siapa yang kahwin dengan kau ni still tak terkejut lah bila tengok bare face kau. Okey? So apa-apa pun kalau kau rushing pergi kerja, kau bare face pun tak ada masalah. Still nampak cantik. Okay? Bagi aku pun benda yang sama. Tapi kenapa kau pakai make up kau? Mana ada? Kau tak pakai make up? Tak. Kalau hari-hari pergi kerja. Macam ni pun okey lah. Sebab bila saya masuk office ni nampak tenggelam. Sebab semua pakai makeup. Lagipun nampak muka kita akan lagi menonjol bila depan kamera. Oh, itu kena tu air wudu. Allah. Menonjol. Nur. Faham. Dia bila kita make up ni dia lebih timbul lagi. Okey. Alright, terima kasih kepada Fae. 3 kali posing, marah kamera.